Kan hadis Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau aku tak bermaksud untuk nak beratkan, untuk nak menyusahkan umat aku, Nabi kata aku akan perintahkan tiap-tiap kali nak semayang suruh gosok gigi. Itu sunnah Nabi. Tapi mengamalkan sunnah itu bagi kena. Dia pergi faham hadis tu inda kulli salah. Ketika nak semayang, maksudnya ni masa nak takbir tu, masa tu baru sugi. Dia pergi faham lagu tu. Tak apa lagi lah, dia pergi ke dia lah. Ambil sorok-sorok sikit, konyol-konyol sikit. Okay? Dekat nak takbir ni, ambil gonyol-gonyol cantik dah. Lempar atas sejadah pula. Ya Allah. Nak buat sunnah tu elok dah, tapi dia bagi punah. Lempar pula, golek mai kat kawan sebelah pula. Tempat kawan ni nak sujud pula. Kayu tu bagus mai lentang. Kadang-kadang tuan-tuan benda ni jadi tak jadi kadang sama dengan kilat jari ni. Dia kata apabila sudah makan seseorang daripada kamu, maka jilatlah jarinya, kerana bahawasanya tiada diketahui pada barang mana ada barakahnya. Kita tak tahu tu dalam butir beras mana tu yang Allah janjikan keberkatan.